kita berserah saja kepada Allah, supaya di akhirat kelak dia mendapat keringanan. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudahkah anak kita menerima hukuman? Sudah, Paduka. Tetapi kami sekalian tak sanggup meneruskannya. Hukuman baru meningkat 91. Ia telah meninggal. Jika demikian, jangan dibawa masuk dahulu. Teruskan hukuman hingga 100 kali. Tapi Paduka, kami tak sanggup melakukannya. Ya, kita pun tahu. Tetapi ini adalah hukuman Allah, bukan dari kita manusia. Teruskan hukuman hingga 100 kali. Tapi Datuk, ini mayat, Tok. Kita perintah, teruskan sampai ke 100. Jadi, kamu semua tidak tergamak, ya? Baiklah. Siapa di antara kamu yang menghitungnya tadi? Hamba, Datuk. Hitung, ya. Biar kita cukupkan sampai 100 kali. Hitung. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Sulaiman, hanya Tuhan saja yang mengetahui kamu bersalah atau tidak. Sulaiman, anakku. Hamba mempunyai keyakinan yang Allah Yarham anak anda Sulaiman itu teraniaya. Adakah saudara Panglima yakinkan bahawa anak kita itu tidak bersalah? Inilah yang hamba sedang menyiasat sekarang. Hanya hamba minta kebenaran Paduka Datuk saja. Wahai saudaraku Panglima, kalaulah anak kita itu tidak bersalah, berarti dia telah mati syahid. Tetapi untuk menyiasat perkara yang telah terjadi itu, saudara Panglima terlebih maklumlah. Kita hanya sebagai mufti, tidak lebih dari itu. Abang, belum puas-puas lagi ke? Anak awak hanya seorang sahaja yang hilang. Sekarang 3 nyawa. 3 hamba Allah yang tak berdosa menjadi korban. Belum puas-puas juga. Barangkali abang masih mahu mufti itu tak? Diam! Jangan kau campur perkara ini.
Apa artinya saya di sini? Saya sebagai isteri wajib menasihatkan suaminya jika membuat kesalahan. Sudah terlambat. Belum lagi satu nyawa yang tak bersalah harus diselamatkan. Siapa? Di mana abang sembunyikan Amimah tu? Kau nak buat apa dengan dia? Buat apa? Bebaskan dia! Buat apa abang menyeksakan nama Allah tu? Kalau Hamimah dibebaskan, berarti aku dan Awang akan menerima hukuman. Oh, jadi abang nak mengelakkan diri dari hukuman manusia, begitu? Abang lupa hukuman Allah. Barang kemana pun abang melarikan diri, hukumannya tetap dan pasti abang akan menerima. Diam! Berani kau menakut-nakutkan aku, ya? Lebih baik kau keluar daripada rumah ini. Lekas! Berambus! Kalau tidak, mati kau kubunuh. Pergi! Baiklah, saya akan pergi. Saya akan adukan perkara ini. Kalau kau mengadu, kau juga aku... Tak payah mengadu. Aku dah dengar semuanya. Suara apa tu? Mari tengok. Jangan-jangan Tok Mul kata. Ya. Mari tengok. Abang Awang, kenapa saya dibuat begini? Saya tak ada membuat salah. Kalau Abang Ipar dan kakak saya tahu bagaimana, ya, Abang Awang menyembunyikan saya di sini. Dia berdua tak mau mengetahui dari hal kau lagi, Amimah. Apa maksud Abang Awang berkata begitu? Dan kenapa? Begini. Berterus terang aku katakan, kakak dan ipar kau dah mati. Mati? Iya. Ipang kau mati dibunuh oleh aku. Tetapi yang menerima hukuman ialah kekasihmu Sulaiman. Dia juga dah mati. Kakak engkau mati dibunuh oleh ipar kau kerana dia bermuka dengan Sulaiman. Bohong! Aku tak percaya. Tak mungkin Abang Leman boleh membuat perbuatan keji seperti yang kau katakan. Dia seorang yang berbudi pekerti. Tidak seperti kau. Memang kata-kata kau betul. Dia seorang yang berbudi pekerti. Tetapi dia dah mati. Kau manusia kejam. Apa salahnya aku? Maka kau buat aku begini. Engkau tak bersalah, Mimah. Tapi dengan kerana engkau di sinilah maka Sulaiman masuk. Tangkap. Aku hanya menunggu perintah penghulu. Jika engkau disuruh bebaskan, engkau akan bebas. Tapi aku rasa kalau engkau dibebaskan, sudah tentu
engkau akan mengadu perkara ini kepada mufti ataupun raja. Jadi aku dan penghulu akan menerima hukuman juga. Jadi, kau nak buat apa pada aku, ah? Kau juga akan menurut Sulaiman. Kekasihmu. Tolonglah Abang Awang, lepaskan saya. Jika Abang Awang minta upah, saya akan berikan apa saja. Berani kau beri aku upah? Saya berjanji. Abang lepaskan saya. Abang sebut saja apa dia, saya akan beri. Betul? Betul. Lepaskanlah saya dulu. Aduh. Kenapa menahan saya? Marilah ke rumah sana. Saya akan serahkan segala harta benda saya. Aku tak mau di sana. Aku mau di sini. Tapi di sini saya tak ada apa-apa. Ada. Aku mau diri kau, Amimah. Kau sungguh cantik, Amimah. Aku tak mau kekayaan ataupun uang. Tapi sekarang aku maukan kau. Mari. Bukankah kau telah berjanji tadi? Kau jangan cuba nak lari. Kau tak kena lari daripada aku, sayang. Jangan pukulkan aku. Di sini jauh daripada kampung, sayang. Dan tak ada sesiapa yang boleh menolong kau. Mari. Aku biadab. Sudah, cukup. Kita sanggup kamu semua membuat fitnah. Sungguh durjana. Manusia iblis gamanya kamu semua. Panglima, kenapa tak mau dibunuh semalam juga ini semua? Ampun, tuanku. Bukanlah layak bagi Patik menjalankan hukuman di tangan Patik sendiri. Tuankulah yang wajib memerintahnya. Patik hanya menjalankan tugas, tuan. Sungguhkah betul aduan-aduanmu, Hamimah? Tidakkah ini satu fitnah juga? Ampun, tuanku. Demi Allah yang menjadi saksi, jika terlambat Datuk Panglima sampai, entahlah apa yang akan terjadi pada diri Patik ini. Awang dan Datuk Penghulu yang membawa honat. Datuk Panglima, sudahkah Kakanda Mufti tahu perkara ini? Sudah, tuanku. Paduka Muftilah yang menyuruh Patik menyerahkan pacal-pacal ini kepada keadilan, tuanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Hamba telah menghukum anak saudara hamba yang tak bersalah. Hamimah, betulkah kamu ada membuat perhubungan pada Allahyarham Sulaiman? Ampun, Tuan. Demi Allah, Patik mengaku. Tapi Patik berdua tidak ada melanggar segala perintah. Bercakaplah dengan benar. Adakah kamu semua menyaksikan perzinahan antara Sulaiman dengan istrinya Nahoda? Cakap, benar atau tidak? Ampun, tuanku. Patik dipaksa berbohong, tuanku. Ampunkan Patik, tuanku. Kamu berbohong. Bohong, kamu berbohong. Biadab.
Bentara. Tuanku. Ikat keempat-empat pembohong ini di tanah lapang. Besok pagi, disebat 80 kali tiap-tiap seorang. Bawa! Bangun! Jalan! Sulaiman, salah. Anakku. Kau Awang sebagai penghasut dan kau yang membunuh Nakhoda. Beta jatuhkan hukum di Sula. Panglima, jalankan perintah ini besok pagi juga. Mohon Patik, tuanku. Apa khabar tuanku? Tuan. Jangan bunuh penghulu. Tangkap dia hidup-hidup. Oh, ya, kembali. Tenang. Mohonlah diampunkan kesalahan Patik, tuanku. Pancung dia di sini juga, agar darahnya menjadi semah di kerajaan ini. Ampunkanlah Patik, tuanku. Ampunkanlah Patik, tuanku. Ampunkanlah Patik, tuanku. Ampunkan Patik, tuanku. Mohon ampun, Kanda Pengiran. Nampaknya dalam beberapa hari ini murung saja wajah Kanda. Ada kelayanan serta tingkah laku Dinda dan inang pengasuh di istana ini yang menyebabkan Gusti Pengiran bermurung durja. Dinda Gusti, kalaulah jawapan yang Dinda harapkan bukanlah disebabkan itu yang Kanda murungkan. Gondah gulana yang sedang membadai di sanubari Kanda ialah Sulaiman, kemanakanku yang tak berdosa. Peristiwa yang sudah berlaku takkanlah berlaku lagi. Memang tidak ada sangkalannya kata-kata Dinda itu. Tapi tiap detik, tiap saat, jeritan suaranya yang memilukan itu terus bergema di telingaku. Dan tiap-tiap kerdipan dari kelopak mataku terbayang wajahnya yang merayu-rayu. Aduh, sungguh pedih perasaan ini. Jika aku pamandanya merasa demikian, bagaimana pula remuk redam kekandaku Gusti Ayu, ibu kandungnya? Bagaimana pula ayahnya, Paduka Mufti, iparku? Dendam yang akan menjalar di sanubarinya terhadap Kanda. Dinda, apa yang Dinda lapaskan itu? Ampun, Kanda.
Jika rosak Kanda, binasa juga Dinda. Tidak ke Kanda terbayang sedikit pun peristiwa yang akan terjadi? Peristiwa apa, Dinda? Penghulu. Sedangkan anaknya betul-betul bersalah dan telah menerima hukumannya. Hukuman yang telah diperintah oleh Allah pada hambanya. Dengan tak kita sedari, pembalasan dendam dari penghulu sudah terlaksana. Dan orang yang telah menjatuhkan hukuman dengan tidak menyelidiki lebih lanjut ialah Kanda. Juga Kanda lupa, bukankah Paduka Mufti menyampaikan pesan? Katanya, jika bersabit, Dinda ulangi sekali lagi, jika bersabit kesalahannya, maknanya jika betul-betul kesalahannya terbukti dengan terang dan nyata, baru jatuhkan hukuman. Tapi Adinda sendiri ada menyaksikan, bukan? Yang Sulaiman tak dapat membela dirinya. Barangkali tidak kedengaran bagi Kanda yang Sulaiman merayu yang dirinya terfitnah pada masa itu. Kanda dengar terang dan jelas dia menyebut perkataan itu. Mengapa Kanda tak mau periksa lebih lanjut lagi? Mengapa Kanda tak mau memerintah orang mencari Hamimah? Mengapa? Kenapa Kanda membisu? Jawablah pertanyaan Dinda. Sekarang terbukti Sulaiman bersih dan suci. Paduka Mufti hanya abaikan Kanda. Baiklah, apa yang dia boleh buat padaku? Kanda lupa lagi. Bukankah dia itu orang mendatang dan bukan bumi putera Lampung ini? Apa yang dia boleh buat Kanda katakan? Kanda ingat, waris kerajaan Lampung di tangannya. Dia boleh halau Kanda selai pinggang dari istana. Dipersilakan, Tengku. Mengapalah Tengku bersusah payah hingga sampai kemari? Perintahkan saja, Pati akan datang. Kanda Mufti, bagaimana kesihatan Kanda pada masa ini? Adakah sudah beransur sehat? Kerana sudah lama Kanda tidak ke istana. Dari itu Dinda datang untuk menziarahi keluarga di sini. Alhamdulillah. Berkat doa Tengku Pangeran dan keluarga sekalian, Patik dalam sihat dan afiat. Juga Patik mohonkan berbanyak-banyak maaf sebab dah lama tidak ke istana. Oleh kerana belakangan ini Kanda senantiasa diserang oleh penyakit. Maklumlah, sudah lanjut usia Kanda. Jadi Adinda berharap serahkanlah wasiat kerajaan Lampung pada Dinda untuk sementara saja. Apa salahnya kalau wasiat itu di dalam tangan Patik? Bukan Tengku tidak mengetahui yang Patik telah berikrar dengan Paduka Tuanku. Patik akan taati segala perintah dan janji. Ya, itu benar. Tapi buat sementara waktu, serahkanlah pada kita. Jika Patik serahkan, berarti Patik telah menderhaka. Bukan saja kepada Paduka Tuanku, bahkan kepada Allah yang Maha Berkuasa. Mengapakah Tengku berkelakuan demikian? Adakah sesuatu yang tidak menyenangkan? Itu jangan ditanya. Serahkan saja surat wasiat itu. Patik merasa berduka cita kerana tak dapat menunaikan permintaan Tengku. Ini bukan permintaan. Ini perintah beta sebagai pemangku raja di kerajaan Lampung. Jika dikau engkar, dikau menerima hukum. Jika sudah kehendak Allah, apa boleh buat? Cis, biadab kamu. Memang tak salah dugaanku. Engkau orang mendatang. Adinda Pangeran Adipati, mengapa Adinda berkelakuan demikian ini? Kanda jangan campur soal ini.
Si tua bangka ni nak mengkhianati kita. Dia nak merampas kerajaan kita. Adinda, siapakah yang telah mengasut Adinda? Dinda bilang Kanda jangan campur soal ini. Haji Musa, serahkan surat itu. Patik telah katakan, namun dibunuh sekalipun, Patik tidak akan serahkan. Patik akan serahkan kepada yang berhak menerimanya. Panglima, seret si tua ini ke dalam penjara. Biadab sungguh kamu terhadap Kanda iparmu. Dinda. Kanda berani nak menampar aku, ya? Aku raja, tahu? Kata-kataku adalah perintah. Kamu hanya memangku raja belum didapatkan. Dinda. Bawa! Bawa lekas! Sila, Datuk. Kanda. Dinda, janganlah turutkan. Kanda yang bersalah, biarlah Kanda yang menerimanya. Adinda. Kanda. Gusti, Kanda. Biarlah Adinda ikut bersama Kanda. Kapur, ini soal aku berkeluarga. Ya Allah, Kanda. Dinda, sudahlah Dinda, jangan Dinda. Dinda. Jawab. Jangan Dinda. Jawab, di mana? Sudahlah. Jawab. Tolonglah pangeran. Di mana? Sudahlah. Pianan. Terangkan di mana surat itu, ha? Sudahlah Dinda. Di mana? Jawab. Ya Allah. Kanda. Mintalah kepada Allah yang maha mengetahuinya. Adinda Adipati, sudahlah. Panglima, bentar. Hajar dia betul-betul. Oh, tolonglah Adinda. Mengapa kamu tak menjalankan perintah? Mengapa? Hah? Patik dan yang lain tak mau campur soal tuanku dengan ipar tuanku. Kerana ini soal tuanku dan keluarga tuanku. Kamu bagaimana? Kamu? Kamu. Dan kamu? Dinda nanti. Kanda. Bagaimana Kanda? Sudah kedapat surat wasiat itu? Sudah hampir 2 purnama mereka dipenjarakan. Jangankan surat wasiat dijumpai, bayangnya pun tidak. Sekarang kekanda Gusti Ayu sedang gering. Sudah beberapa kali kanda mempelawa dia tinggal di istana. Ia menolak. Entahlah apa nak jadi pada kita semua. Kenapa Kanda tak mau seksa pada mufti pengkhianat tu? Hingga ia mengaku di mana disembunyikannya surat wasiat itu. Kalau Kanda ikutkan segala nasihatmu, Kanda akan jadi seorang yang zalim. Nampaknya, Dinda. Ampunkan Dinda, Kanda. Janganlah Kanda salah faham maksud Dinda. Adinda berbuat demikian adalah semata-mata untuk melindungi keselamatan Kanda. Keselamatan Kanda adalah keselamatan kerajaan dan negara. Kanda. Dinda. Nampaknya penyakit Dinda akan sampai masanya. Sebelum Dinda pergi, Dinda mohon ampun di atas segala kesalahan Dinda, Kanda. Janganlah Adinda berperi demikian. Akan
menambahkan pilu dan beban bagi Kanda. Berbanyak-banyaklah Adinda mohonkan ampun kepada Allah. Kerana ialah yang Maha Mengetahui dan Maha Pengampun. Bagi Kanda, Adinda sedikit pun tak ada kesalahan. Disebabkan Kanda, Adinda menderita. Jadi, biarlah Kanda yang berdoa. Kanda. Dinda tak mendengar perkataan itu. Dinda bersyukur kepada Allah. Kerana Dinda dapat berkorban untuk berdiri di atas yang benar. Pamanda, anak anda difitnah, Pamanda. Anak anda difitnah. Pamanda, anak anda difitnah, Pamanda. Difitnah. Pamanda, anak anda difitnah. Difitnah, Pamanda. Difitnah. Tidak. Tidak. Dinda, siapakah yang telah menghasut Dinda? Mintalah kepada Allah yang Maha Mengetahui segala-galanya. Tidak. Pamanda, anak anda difitnah. Tidak. Tidak. Kanda, nampaknya Dinda akan pergi juga, Kanda. Ya Allah. Gusti. Dinda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Tuhanku. Hanya padamu sajalah hamba berserah. Saudara Panglima, tolonglah beritahu kepada Tengku Pangeran Adipati atas kejadian telah berlaku. Baik, Datuk. Dengan segera hamba sembahkan. Saudara Panglima, izinkan kita pergi mengambil air sembahyang. Persilakan, Datuk. Terima kasih. Dengar semua. Bebaskan jika dia mau ke mana. Ingat, sekalipun dia nak melarikan diri dari tahanan ini, benarkan. Aku yang bertanggungjawab. Sekarang aku nak pulang dan tak akan kembali lagi. Hei, mari kita berjudi. Panglima pun dah balik ke rumahnya. Kau tak segan kepada mufti? Dulu dia mufti, sekarang dia orang tahanan. Apa nak diherankan? Betul lah kau tak segan. Kan nak sembayang? Dia sembayang dia punya pasal. Kita punya pasal lain. Betul, betul. Marilah apa kita main. apa sangatnya? Mari.
Allah. Ini dia. Jaga pung dia, jaga pung. Bergembira, sama-sama bergembira.
berjendang-jendang. Jangan bawa sikit belawat. Ya Allah, ya Tuhanku, Kamu yang menjadikan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Apa telah terjadi negeri ini? Padang jarak, padang terkukur. Dahulu Lampung terkenal sebuah negeri yang paling makmur. Pelabuhan yang terindah dibangga-banggakan oleh dagang dan santri. Semua ini kekuasaan-Mu ya Tuhanku. Hingga sekarang hanya didapati tanah dataran, pasir yang tandus, saujana mata memandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun Patik Tuanku. Tuanku, inilah wasiat yang telah kita berjanji Patik serahkan kembali. Sungguh saudara seorang yang beramanah, seorang yang tidak mungkir pada janji, sanggup menerima korban. Janganlah panggil Tuanku padaku, wahai Haji Musa. Aku pun seorang hamba Tuhan seperti kamu. Dengan kuasa Allah dan kodratnya, berlakulah bencana alam. Saudara, sudahkah lihat atau membaca surat wasiatku ini? Kerana hamba tidak mendapat keizinan, tak beranilah hamba nak membacanya. Bukalah, kita izinkan. Muhammad Rasulullah. Maukah saudara bersama-sama kita meneruskan pengembaraan kita?
Jika diizinkan Allah, hamba bersedia Tuan hamba. Marilah kita menuju ke arah kiblat. Silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.